Sound test. Boleh perkenalkan nama? Boleh perkenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Hausaada binti Hamdan. Nama je kan tadi nak perkenalkan nama. Saya ada 2 jawatan kat sini saya. Satu sebagai founder dan CEO HS Optometrist, and at the same time sebab kita dekat SME ni biasalah. Kita lah juga tu kan. So saya bahagian Chief on Corporate Office. So kita handle bahagian HR, admin dan juga finance. Soalan saya yang pertama, boleh pun ceritakan tentang latar belakang organisasinya? Okay. So HS Optometrist ni bermula pada tahun bulan 8 2016. Masa tu enterprise lagi lah. So by the time masuk tahun 24 Januari 2020, Alhamdulillah kita upgrade kepada Sdn Bhd. Start upgrade kepada Sdn Bhd tu startlah ada cawangan yang kedua di Duyung. Cawangan pertama di Masjid Tanah, cawangan kedua di Duyung, dan tahun 2025 kan, 2024 tahun lepas kita pindah kat sini, renovate lah. Masjid Tanah ni kita pindah kepada tempat lama dan kita buka di cawangan ketiga di HSO Bangi. Yang ketiga pada bulan 9 tahun lepas. Alhamdulillah. Selalu ulang alik lah? Selalu ulang alik. So rezeki Zulaika lah jumpa saya hari ni. Daripada tahun 2023 kita bawa visi ni untuk menjadi HSO menjadi optometris pilihan masyarakat. 100,000 pilihan masyarakat. 100,000 orang masyarakat menjelang tahun 2028. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Assalamualaikum, nama saya Nur Aiman Sarah Muhammad Effendi. Saya bekerja di sini sebagai pembantu pemasaran dan jualan. Berusia 24 tahun. Kita terus ke soalannya. Boleh saya tahu apa latihan-latihan yang Cik dah pernah join semasa bekerja di sini? Antara latihan yang saya join sepanjang bekerja kat sini adalah seperti latihan cermin, mengenali cermin-cermin yang HSO jual. Antaranya macam Hoya, Esnilo dan sebagainya.